What's bro, sis, daripada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni, kita nak cover apa yang berlaku dekat SmackDown, sedikit dari AEW last week dan juga Raw minggu ni. Hari ni dah hari Khamis, maaflah lambat sikit sebab tak adalah nak kata ketinggalan tengok wrestling. Aku berjaya somehow manage untuk tengok, paling command pun lambat sehari. Tapi nak shoot tu yang sedikit barai. Memang aku makin lama makin busy dengan kerja sekarang lah. So kalau ada yang nak tahu lebih pasal unit trust ataupun unit amanah di bawah Public Mutual ni bawah Public Bank, korang boleh reach out to aku dekat DM Instagram. Yang mana berdekatan Selangor KL, kita boleh jumpa face to face. Ada juga yang aku buat online event dalam Selangor KL je pun. Dan yang mana luar Selangor KL tu, kita boleh buat secara online lah. So dekat situ aku akan bagi tahu macam mana aku boleh bantu untuk korang punya saving ataupun investment. Alright, reach out dekat Instagram aku, Hazwan_Shah. So tanpa buang masa, jom kita start dan make sure korang dah pun tekan butang subscribe. SmackDown minggu ni dibuka dengan CM Punk dan juga Nick Aldis lah. Bila crowd sorak CM Punk kan, aku ada rasa sedikit pelik tau. Sebab lepas daripada tengok Raw di mana CM Punk kalahkan Sami Zayn, aku somehow rasa macam CM Punk yang jahat sebenarnya. Lagi-lagi lepas tengok tweet daripada beberapa superstar yang backup Sami kan, lagilah rasa macam CM Punk tu jahat. But then crowd angkat CM Punk tu macam dia lah hero menyelamatkan mereka daripada tengok Sami Zayn, which aku rasa tak faham. Mungkin favoritism lah kot. Aku lebih suka bila Sami Zayn dah jadi champion hari tu. So persoalannya sekarang ni kan, sebenarnya bila diorang bagi Sami Zayn menang dekat Saudi Arabia, adakah itu nak buat crowd Saudi happy semata-mata? Ataupun sebenarnya bila CM Punk menang tu nak buat crowd Chicago pula happy? Ataupun sebenarnya teori aku, diorang yelah, sebab at the end bila CM Punk menang, benda ni akan buat CM Punk transfer ke SmackDown. Yes, sekarang ni aku dah tahu tak ada WWE draft. Brand split pun take kucing. So paling-paling pun kau tengok Gunther minta favor daripada Paul Heyman pindah ke SmackDown, dan untuk pindahkan CM Punk ke SmackDown, dia orang buat CM Punk menang WWE Champion, kalahkan Sami Zayn. So adakah ini nak mengcover brand split yang take kucing tu? Aku pun tak tahu. Tapi itulah teori aku sekarang ni. Sebab entahlah, aku still hoping for something yang wow daripada Sami Zayn atas kekalahan dia tu menjadi asbab. Tapi ada jugalah aku baca komen kan yang kata habislah Sami Zayn lepas ni, dah tak jadi champion, mungkin tag team champion dengan Johnny Baring dan sebagainya. Tapi itulah, Sami pun tak muncul kat SmackDown minggu ni. Aku tak faham kenapa. And then bukan Sami jugalah, Gunther. Logik kat mana korang letak bila mana Gunther nak sangat title shot, lepas tu bila Sami dengan Cody dengan CM Punk dua-dua datang gelanggang, tak ada Sami yang datang nak halang benda tu, dan tak ada Gunther yang datang nak halang benda tu. Gunther paling-paling cari Nick Aldis dekat backstage. So rasa macam pelik. Kalau kau jadi Gunther, aku yakin kau akan terus pergi interrupt, try to masukkan diri kau dalam that title picture. But at the end, kita akan dapat tengok Cody dengan CM Punk dekat SummerSlam nanti, which is satu main event yang agak blockbuster jugalah. Kau imagine kau nampak CM Punk dengan Cody, dalam masa yang sama Roman dengan Rollins. Memang kau WWE push diorang punya top star untuk main eventing SummerSlam kali ni. So itulah, tengok je lah apa akan jadi. Adakah Sami akan muncul kat Sami Zayn nanti? Sami akan muncul kat Sami Zayn. Sami akan muncul kat SummerSlam nanti, ataupun dia akan muncul lebih awal. So we see about that. Dan aku lagi sekali nak cakap yang Finn Balor yang berjambang nipis memang semat. Aku suka. And SmackDown minggu ni pun aku suka juga sebab Finn Balor yang aku fikir akan kalah di tangan Tama Tonga. Aku tahu je kalau kalah dengan Tama Tonga tu, dia akan kalah yang tak clean. Sebab mesti Tama Tonga kacau. Tapi dia kalah, dia menang yang untuk Balor tu kira clean, which is aku happy. So maksudnya dekat sini, Balor lepas pindah ke SmackDown, dia di take seriously, dia nampak legit lah. Apa lagi aku nak cakap?
over dengan crowd. Skill dia dekat SmackDown minggu ni pun bagi aku impresif, membuatkan aku lagi nak tengok Bella ni jadi champion dekat SmackDown tak lama lagi lah. Thank you WWE for this, sebab aku rasa lama tak rasa this feeling dengan Finn Balor. And aku suka juga Jimmy Uso menang dekat SmackDown minggu lepas. Satu benda yang aku tak sangka juga. Jacob Fatu punya jambang dekat SmackDown, somehow aku rasa style buat dia nampak macam penyangak. Itu bukan ejek tapi compliment. And buat dia nampak lebih legit. Sebagai someone yang too serious sekarang ni. Dia punya setia kat Roman. Dia punya setia kat Roman tu lain macam. So aku tunggu satu je lah. I love you Roman. Roman lagi. I love you Roman. Aku tunggu je dia tiba-tiba, Roman, I love you Roman. Itu je aku nak tunggu daripada Jacob Fatu sekarang ni. Dan aku yakin crowd pun akan terkejut. Yang minum air tu pun akan tersembuh. Dan aku suka benda tu juga. Bab tangan Alexa Bliss macam lembik gitu, yang tu aku garu kepala je lah. Bukan apa. Aku tahulah dulu masa aku dating dengan dia tu, dia pernah tunjuk yang tangan dia boleh buat macam tu. So aku tak terkejut dan aku rasa macam sedikit cringe lah. Trick Williams ada title yang berdesign baru. Basically tak adalah baru sangat. Dia tukar dia punya strap tu, dia punya kulit tu semua jadi bulu-bulu. Sama macam dia punya jaket bulu-bulu yang dia pakai itulah. Which bagi aku style lah, lawa, kreatif, dan bila aku tengok berbulu je aku tengok. Elevate lagi appearance Trick Williams dekat stage tu. Dan bila tengok match Trick dengan Melo, aku tak sangka aku akan dapat tengok satu benda yang bagi aku one of the best thing setelah sekian lama, which is Baron Corbin is back finally. Aku macam time tu bila aku tengok segmen tu kan, aku macam tenganga, kau tahu tak? Aku rasa macam wow, serious memang speechless. Time tu aku rasa macam speechless gila. Aku macam ini mimpi ke apa? Sebab dulu aku minat gila Baron Corbin, tapi aku minat yang Baron Corbin Lone Wolf lah. Baron Corbin yang lepas tak jadi Lone Wolf tu semua aku not a fan. Benda shit pun not a fan. So tapi masa dia tag team dengan Braun Breaker tu aku suka. But then bila dia muncul dekat SmackDown minggu ni, aku impress sebab dia orang boleh juga buat Corbin nampak ganas, even botak. Tapi satulah, ada beberapa strike yang dia buat tu nampak macam tak cukup ganas. Tapi kita tahu background Corbin ni apa. Kalau dia strike yang betul-betul nampak real, nanti kan mampus si Melo dengan si Trick. So mungkin disebabkan tu dia kena kontrol sikit. Dan presentation dia dekat SmackDown minggu ni pun aku suka juga. Sebab aku silent phone. Sebab somehow ada sedikit aura Lone Wolf, walaupun kita tahu bukan Lone Wolf. Kalau aku boleh fix untuk Baron Corbin punya appearance dekat SmackDown minggu ni, first kali striking tu lah. Tapi again, kalau dia bagi kau kan nanti lunyai Melo dengan Trick macam aku cakap tadi. So lain kalau aku boleh ni, maybe lebih pada yang dia punya jerit. Kalau kau perasan dekat SmackDown baru ni, dia ada jerit macam tu kan. Aku rasa yang tu tak perlu. Sebab ini just membuatkan aku teringat balik pada Lone Wolf dulu je. Betapa aku minat je Lone Wolf tu sebab dia punya coolness dia tu. Dia punya coolness tu, dia datang, dia bantai orang apa semua. Tak ada jerit, tak ada apa. Dia senyum sinis je. Macam tu je. Dan senyum sinis tu ada, smirk tu ada bila dia nak keluar daripada stage. Dah lalu ramp tu, dekat stage tu, dia pusing belakang pandang, dia ada smirk dia tu. Yang tu kena maintain. Smirk tu ada. Tapi yang jerit tu aku rasa tak perlu. Sebab somehow aku rasa rambut dah bukan jadi isu kalau dia orang boleh maintain. Cumanya tak boleh deny lah, kau kenal Corbin yang selepas Lone Wolf tu macam mana. Kau masih tak boleh lupa lagi benda tu. Image tu masih lagi lekat dekat kepala otak lagi. So mungkin kena ambil masa sikit. Again, Corbin yang aku nak tengok adalah Corbin yang datang, tak senyum, bantai orang, lepas dah bantai tu senyum sikit and then belah. Itu Baron Corbin yang aku mahukan. Itulah Lone Wolf yang aku rindukan. So walaupun aku rasa kalau dekat SummerSlam nanti lagi better sebenarnya untuk Corbin return, tapi aku yakinlah mungkin akan ada return yang lebih besar dekat SummerSlam. Maybe kita akan tengok Naomi, maybe kita akan tengok Kevin Owens, ataupun korang rasa siapa, maybe korang boleh share dekat ruangan komen. Next, last kali pasal SmackDown,
Kita nak tengok Gunther serang Nick Aldis untuk close SmackDown minggu ni, which is satu segmen yang bagi aku good. It is a good segment. Sebab lagi kuat bau untuk tengok diorang lawan dekat SummerSlam nanti. Dah nampak macam benda tu akan jadi satu reality. Yang aku tak sabar sekarang ni nak tengok Nick Aldis tibai balik Gunther. So aku tak nak lah nanti dekat SummerSlam masa diorang berlawan Gunther dengan Nick Aldis tu, Gunther yang banyak tibai Nick Aldis macam Gunther dengan Pat McAfee. Yang tu aku tak mau, yang tu aku memang tak mau. Risau. Aku just nak a fair fight. Pemenang aku tak kisah, Gunther menang aku tak apa, tapi aku just nak fair fight. Kalau Nick Aldis kalah pun, Nick Aldis hasilkan satu persembahan yang, sebab kita tak pernah tengok Nick Aldis bergusti dekat gelanggang WWE. Mungkin pada zaman dia indie ke apa, aku tak tahulah kalau ada. Tapi I just want to see Nick Aldis punya skill dekat atas gelanggang WWE. Dekat AEW aku pernah tengok dulu masa the first All In. Masa Nick Aldis dengan Cody Rhodes berlawan untuk NWA Championship. So masa tu aku rasa tak adalah shock sangat. Tapi aku tahu dekat SummerSlam nanti pun takkanlah shock mana. Tapi at least kita boleh tengok Aldis showcasekan apa yang dia boleh buat. So next kita cover kejap apa yang berlaku dekat AEW minggu lepas, which kita nampak Kenny Omega is the new WWE, is the new AEW champion dekat Dynamite. So adakah Dynamite nak tiru Raw selepas Raw dah crown new champion which is CM Punk? Adakah Dynamite crown new champion Kenny Omega sebab dia tiru Raw? Dan dalam masa yang sama, disebabkan Corbin, favourite aku, buat return kat SmackDown, diorang buat Hangman Adam Page, garang, Hangman Adam Page return dekat Collision. SmackDown ada return, Collision ada return. Raw ada new champion, Dynamite pun ada new champion. Tak tahulah AEW tiru ke apa. Tapi first, aku rasa Hangman memang smart bila dia tak ada misai yang tebal. Tebal tu buat dia nampak garang dan bengis. Tapi bila dia tak ada misai tu buat dia nampak cool dan handsome. Tapi rambut aku rasa shoot panjang lagi. Rambut yang sekarang ni macam rambut perempuan aku tengok, dengan kerinting gitu kan. And aku sebenarnya tak minat Hangman return dengan cara yang macam ni lah. Sebab aku tak gemar betul dengan kebanyakan return yang AEW buat. Ada yang okey, banyak je yang okey. Tapi contoh yang dah selesai berfeud untuk AEW World Champion macam Bryan Danielson, tapi yang tu aku boleh faham lagi sebab dia comeback sebab dah tak nak bergusti lagi. So takkan nak peram 2 tahun, 3 tahun. Dia pun nak buat kerja komentator. Aku faham cara dia comeback hari tu masa Moxley lose dia punya title tu. Tapi untuk Hangman kali ni, aku expect different kind of return. So return yang macam mana aku expect? Aku expect contoh, dia go for the person yang buat dia hilang lama. So contoh bila MJF berlawan dengan Kenny Omega misalnya, Don Callis family datang untuk tolong. Nak tolong MJF sebab MJF bayar. Masa itulah Hangman jadi punca kenapa MJF hilang dia punya title. Muncul dekat Dynamite minggu lepas. Lebih make sense. Instead of macam dekat Collision minggu ni. Ataupun sebenarnya dia boleh je go direct and face si MJF tu bila-bila yang dia nak. Terus tak kisahlah MJF tu champion ataupun tak. Even kalau dia go for MJF yang masih champion, tak semestinya dia kena fight MJF untuk title. Sebab dia dah tak ada that privilege. Boleh je nak jumpa MJF tu untuk settlekan revenge je. Tak ada masalah. So dia punya return sepatutnya go for MJF. Dan dekat Dynamite yang this week, which is pagi tadi, tak ada Hangman. So aku rasa wasted opportunity. Hangman patut muncul dekat Dynamite untuk hypekan balik dia punya return dekat Collision baru ni. So yep, itulah. Aku check balik lagu So just wasted return lah. Sebab imagine kalau Hangman memang muncul masa MJF buat hal, MJF tengah nak buat hal tu, tiba-tiba lagu Hangman, muka MJF berubah. Kan benda tu semua momen-momen priceless untuk storytelling dekat AEW. Ini tak pergi buat dimuncul kat Collision macam tu. Ada yang kena babak dengan aku lagi. So itulah, aku rasa lebih epic kalau buat pada Hangman nak serang MJF instead of dekat Collision baru ni. Itu setelah pasal AEW. Cerita pula apa yang berlaku dekat Raw. Minggu ni Raw start dengan Brock Lesnar. Aku suka dia punya tagline, talk shit, get hit punya tagline tu kan, ada dekat t-shirt dia kan. So nice. Tapi itulah, cakap gitu pun dok panggil polis jadi bodyguard block entrance. Bapak
Aku ingatkan Brock Lesnar lebih berani lah daripada tu. Lepas tu, aku tak faham juga SOP polis tu macam mana lah bila orang tu nak datang dekat, kau pergi pula naik atas gelanggang. Bukan kau kena block dekat tempat yang patutnya kau jaga ke? I don't know lah. And rupanya polis bayar. Tak apa-apa punya story yang diorang buat untuk Brock dengan Oba minggu ni. Tapi benda ni bantu untuk hypekan lagi, elevatekan lagi Oba. And Maxine Dupri nampak lebih kena dengan division kali ni. Sebab seriously, somehow aku tengok Maxine Dupri kali ni nampak motivated, nampak sharp. Elevatekan aura kumpulan division. Yes, Paul Heyman kata kenapa nak dia lagi? Sebab dah ada Maxine Dupri. Tapi aku tak setuju sebenarnya untuk Paul Heyman tinggalkan kumpulan division. Nampak macam another fail project. Tak tahulah akan jadi fail project ke tak. Tapi dia dah tinggalkan kesan ataupun pandangan yang this is a fail project. Sebab kita tahu sejarah Cesaro, Curtis Axel dengan Paul Heyman. Semua tu kena sidai, tak jadi apa. So risau division jadi macam tu, walaupun ada possibility tak jadi macam tu. Tapi itulah stigma yang aku dah pandang pada division sekarang ni. Bila Paul Heyman tinggalkan division, aku tak faham kenapa WWE buat macam tu. Sekurang-kurangnya boleh je Paul Heyman kata prove me more. Kan dah menyembuh, prove me more. Sementara tu bagi Paul Heyman settlekan dia punya urusan berganding dengan Brock Lesnar yang nak lawan dengan Oba dalam Hell in a Cell dekat SummerSlam nanti. Settle je benda tu. Mungkin kau boleh buat yang Paul Heyman dah impress dah dengan division secara totally. So that is much better lah untuk aku. So balik pada pasal Maxine Dupri, kita nampak Maxine somehow dah betul-betul berubah lah. Kita tengok Otis boleh tibai semua orang dalam division tu. Tapi disebabkan Maxine juga, yang sekarang ni aura dia memang another level. Terus Otis tak boleh lawan juga dengan division. Dan lagi sekali division stand tall tu memang nampak sangat punca kat sini Maxine Dupri. Dan aku faham kenapa daripada segi story Paul Heyman puji Maxine Dupri. Sebab dia yang sekarang ni menaikkan aura division. And War Games pula dah diumum untuk Survivor kali ni. Survivor Series kali ni. With apa hal sebutan aku makin lama makin mengarut tak cukup tidur kot tiba. Mak kau. So War Games dekat Survivor Series kali ni aku tak minat. Aku masih lagi fan kepada 5 versus 5 traditional tu. Bukan nak kata aku tak minat War Games. Aku suka War Games. Tapi aku rasa War Games ni boleh buat dekat tempat lain. Boleh buat pada timing yang lain. Boleh buat bila dah ada story yang kena. Bukan hanya semata-mata nak War Games, masa itulah kau pergi buat story yang supaya orang pun nampak ini adalah build up untuk War Games. Cubalah bila benda tu nak jadi, datanglah Adam Pearce, War Games. Kan element of surprise, tapi aku dah cakap benda ni banyak kali, malas nak ulang lagi dah. Sumpah Solo cool this week. Seriously Solo cool. Dah nampak macam gaya seorang babyface. Seriously aku suka. Dan sekarang ni aku yang rasa macam nak I love you Solo dekat si Solo. Dan yes, aku rasa Solo dah kena turn face dah. Dengan gaya dia pandang Jacob belakang macam tu, memang cool lah. Serious cool. Aku tak faham kenapa tiba-tiba Lyra jadi homeless pula. Adakah bila kau turn heel, gaji kau tak masuk? Gaji tak masuk, tak boleh bayar sewa rumah, kau kena keluar daripada rumah. Ini dah macam homeless dah aku tengok Lyra ni. Alright, tak alright. And kenapa Bailey tiba-tiba soft-hearted macam tu? Mana Bailey yang hari tu nak jadi gila, ada split personality tu, takkan tak jadi. So mess up. Aku nampak semua benda ni as a mess up lah. Macam tak kena. Soalnya the first place pun tak perlu buat Lyra tu nampak macam homeless. Bagi je dia macam biasa tapi heal, settle. Big Cass. Ingat lagi tak nama tu? Yang sekali dengan Enzo Fernandez. SAWFT soft. Bukan yang Argentina tu. Itu Enzo Amore. Yang Chelsea tu Enzo Amore. Ini Enzo Fernandez dengan Big Cass. So diorang tease Big Cass akan buat return dekat WWE Raw tak lama lagi, bulan 8 ni. 3 bulan 8 ke 4 bulan 8, aku pun lupa. Tapi adakah kali ni dia bersama dengan Enzo Fernandez ataupun Enzo Fernandez dah pun gerak ke Real Madrid? Itu aku tak tahulah. So sekarang ni kita dah confirm yang Big Cass akan muncul. So we'll see lah, either dia come sorang-sorang atau dia come dengan dia punya
Yang kecil daripada dia tu, which is Enzo. Sebab seriously aku rindu Enzo dengan Big Cass. Walaupun diorang tak ada nama group, tapi diorang over as hell as a tag team. Especially the moment diorang diangkat naik ke main roster. Masa diorang buat promo dengan Dudley Boys tu. Crowd masa tu. Itulah benda yang aku rindukan pada Raw dan juga SmackDown after WrestleMania. Gila gila. Tiba-tiba aku rasa habis aku shoot ni, aku nak pergi buka YouTube hanya nak tengok video yang tu je. Chad Gable number 1 contender. Bila dia menang, lagu dia sedap, tapi just rasa tak kena lagi dengan Chad Gable. Pakai je lah lagu American Alpha tu, lagi nice. Tapi itulah, mungkin sebab lagu C-Force. Tapi Bella, Kevin Owens, siapa lagi, Shinsuke Nakamura, elok je pakai lagu dia orang kan. Rollins Rollins dengan Roman punya segmen contract signing, aku mengharapkan something yang pedas-pedas, spicy. And aku tunggu juga bila momen tu nak sampai. Dan bila Rollins kata bila Roman tu nak show up for work tu, aku dah tahu dah. Ini nak start dah ni. Nak start. Tapi nak start, aku tengok Roman je yang bagi banyak. Injury Seth Rollins, cash in Seth Rollins, Triple H punya nama. Lepas tu ada lagi satu aku lupa. Tapi end up Rollins je yang tak balas. Which aku rasa macam one-sided punya keperasan je lah yang aku dapat kali ni. Aku tak dapat both, tapi still enjoy. Cumanya itulah, Rollins terus serang Roman, and nampaklah mental member koyak. So Raw yang okay, tapi aku suka SmackDown sebab Baron Corbin lah kot. So itu je lah untuk video kali ni. Stay tune untuk next video. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Pandai, my father.